Okey, Assalamualaikum guys. So ni hari ke-6 kita. Saya tak tahulah, saya kira hari dia betul ke tak, tapi hari ni dah hari Jumaat rasanya. Ya good. Okey, so kita dah keluar daripada hotel. Saya tadi tak sempat saya nak buat video pasal hotel pagi tadi sebab kita dah lambat dah. Sekarang dah pukul 7.45. Dan misi kita pagi ni kita nak mencari sunrise dekat Yun Lai Viewpoint. Sepatutnya nak gerak 7.30, tapi itulah malam tadi penat makan dekat Pai Nut Market tu. Lepas tu tidur pun lambat, saya duk transfer gambar lah, apalah. So pagi ni kita nak pergi ke Yun Lai Viewpoint. View dia Gunung Ganang tu. So kita harapkan kita dapat capai lah sunrise pagi ni, menggantikan view Paan Rak Tai yang kita tak dapat semalam. Okay, so cuaca pagi ni sejuk gila, 14 darjah Celsius. Tapi saya saya malas nak pakai jaket kan. Saya nak try, nak rasa lah sejuk dia setara mana. Ni Yun Lai Viewpoint ya. Ni jalan masuk dia. Okay, so dia penuhi dengan tanglong-tanglong ni. Dekat situ pun actually ada macam chalet tau, tapi saya tak berani nak tidur situ. Sebab utama dia adalah makanan susah. Dan saya pun sampai malam tak berani, tak tahu apa nama. Tak berani, tak tahu macam mana jalan dia. So pagi ni dah cerah sikit, nampak lah jalan sikit kan. Nampak ni. Dia orang ada campsite tepi ni. Sebab kawasan ni sejuk. Kalau tengok, saya nampak tu tangan saya dah daripada kuku saya dah gelap jadi putih. 14 darjah Celsius. Orang sesi minyak tadi pun terkejut. Dia kata tak sejuk ke? Kan? Saya kata tak ada. Saya tak nak, saya nak try sejuk dia macam mana. Okay, so lagi lebih kurang dalam 3 km kita nak sampai. Kalau dah hati-hati ya. Nak laju juga, tapi kena hati-hati. So orang sini pagi-pagi nampak dia pakai baju sejuk. Pagi sejuk. Cuma menjelang tengah hari sekarang ni dah musim, dia start musim tak ada sejuk sangat lah. Kalau kita pergi bulan 12, memang sejuk gila lah. Mengikut saya pun tak pernah rasa, tapi kawan-kawan cakap lah, kalau pergi bulan 12 musim tu musim hujan kan. Tengah hari dia pun walaupun cuaca tu panas, tapi dia punya suasana dia sejuk. Tak sebab merasa. Tadi ada tengok tadi berapa suhu dekat Diamond Viewpoint tu, Diamond di Pai Hotel tu 14 darjah Celsius. Sejuk gila. Lagi sejuk dari Cameron. Ni yang saya nak sebenarnya. Kita dah biasa cuaca panas, kita naklah rasa sejuk pula. Tangan saya ni beku ni. Kakak macam mana saya nak fly drone ni? Saya terpaksa laju sikit sebab kita takut kalau matahari dah keluar. Saya nak ambil view matahari tu keluar daripada Gunung Ganang tu. Tengoklah macam mana apa yang kita dapat guys. So kita dah sampai dekat Yun Lai Viewpoint. Ni tempat dia. Ni jalan masuk dia. Ni kalau malam ni memang cantik gila lah. Tapi dan kalau subuh tadi pun cantik gila ni. Kan? Tapi dah terlambat. Dah terlambat. Biasalah guys. Dia ada tempat minum kat atas tu. Kita nak fly drone kat atas tu. Harap-harap berbaloi lah. Tapi nampak gaya matahari macam tak nampak lah. Dia nak masuk tu kena bayar dalam 20 baht untuk masuk. Tak apalah. Nampak tu. Ada orang camping. Kan? Ni kalau orang camping ni. Kalau ada camping shop ni. Okay. Camping kat atas ni ada cafe Cina. Tapi tu tak boleh minum lah. Okay. So, masuk 20 baht. Lengkap. Masuk 20 baht. Kemudian kat atas kita boleh layan view. Jom bayar dulu. Som sip baht. Lengkap.
Okay. So inilah keadaan dia di atas tu. Okay. Ada kafe cuma tu lah. Macam dah lewat je kan. Ni kafe dia. Kafe yang ada di Yunlai Viewpoint. Okay, dan ini adalah dia punya tempat untuk buat tengok sunrise. Okay, saya rasa sempat lagi kot. Jom kita try tengok salah satu spot yang ada kat situ. Jom. Okey, so selesai dekat Yunlai Viewpoint. So anda tengok belakang tu mataharinya. Sempatlah kita tengok sunrise. Alhamdulillah. Dia naik daripada bukit. Cuma kita nak fly drone tadi tu lambat sikit. Laju juga matahari tu naik kan? Tapi sangat cantik lah. The view is priceless. Saya tadi sampai tadi lebih kurang ke pukul 8. So pukul 8 tu ngam-ngam lah. Anda sampai, anda boleh tengok sunrise tu. Enjoy the sunrise. So banyak viewpoint kat sini. Dia boleh duduk kat situ. Dan dia boleh sewa kemah. Tapi saya tak berani lah. Sini kalau malam rasa sejuk gila kot. Okay, so dah sampai masa untuk kita bergerak. So kita akan cari signboard I-Empire tu pula. Lepas tu dia orang kata tadi pergi Bamboo Bridge. Kita akan tengok sebabnya Bamboo Bridge ni macam tak ada apa sangat. Saya nak balik, nak pergi cari Dobi. Pergi cari Dobi lah. Basuh banyak sangat baju kita yang belum basuh. Lepas tu kita akan bergerak ke Chiang Mai. Okay, jom. Alright, so alhamdulillah kita sampai dekat kedai makan dah. So ada satu sana kedai tu Mukmin Halal Food, tapi kita saja nak try kedai ni tepi jalan ni. Buat tengok menu dia macam menarik. So kita tengok apa yang ada Okay, so dekat sini dia ada macam-macam benda yang menarik ni. Jadi macam samosa, dia ada ikan kering, dia ada paru pedal, dia ada ayam, dia ada cucuk-cucuk, dia ada mi, roti. Kemudian dia ada ni roti-roti ni. Ni pun ada roti. Ni roti bang? Roti nun. Ni? Ini pau. Pau. Oh, ni inti apa dalam? Nothing inside. Inside? Pandan. Nothing. Pandan? Ini inside. Ni? Pumpkin. Pumpkin. Yes. Oh. Sesame pumpkin pandan. Okay. Inside. Ada filling inside. Yang ni same. Same. Ni? Ini pie, ada steak. Oh. Oh, ni goreng tu steam. Okay. So, kita nak try. Banyak ni benda nak try ni. Okay. Banyak review ni. Saja je try. Alah sampai kakak. Kau ngidam. Okay. Alright. So, tadi jumpa geng-geng Hawk Harley on the group. Okay. So, kita try makan dulu.
Pagi ni kita ada bubur. Saya tengok bubur ni macam sedap. Semua sedap kan. Lepas tu ini bubur kacang hitam dan juga ini dia punya roti. Pau dia, pau. Kita saja try semua sebab kita nak tengok hari ni baru kita dapat sarapan yang proper. Maksudnya dapatlah makan. Cuma kekurangan di sini adalah dia tak ada air. Dia tak jual air. So ni macam bubur, dia punya bubur kacang hitam tau. Tapi ada santan. Saya pun tak tahu macam mana rasa dia. Bismillah. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Manis juga. Manis. Tapi tak tahu kenapa dia bau santan. Sedap. Okey, sedap. Sekarang kita makan bubur dia. Bubur dia ni jadi macam bihun-bihun apa? Bihun goreng. Dia ada ayam, sebab dia ada telur, dia ada bawang goreng, dia ada sayur, dia ada halia. Nah ni. Apa soun? Bukan soun, benda dah. Kita try tengok. Ni tak ada buah kicap apa tau. Try rasa. Bismillah. Chicken with egg. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi benda yang nak try kat situ, tapi jenuh lah nak try semua kan. Makan ni saja sedap. Tak payah bubuh kicap, tak payah bubuh apa nama? Perasa-perasa lah. Cuma panas. Okay, tak apa, kita save for later. Dan kita nak try dia punya pau goreng. Ni pau goreng dia. So yang ini dalam dia ada pumpkin, iaitu labu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok tengok dia. Tak ada apa pun. Tak ada inti pun. Tapi mungkin flavor dia kot. Bismillah. Flavor dia. Macam roti goreng lah. Dan ada lagi pau dia kita try. Hai, perlu sini apa? Ở cho ao đẹp. Lần khao ấy. Lần khao. Ok dah. Right, so Alhamdulillah kita dah selesai. Tadi cuma tak dan lah nak pergi apa, dobi-dobi tu tak dan. So kita dah bergerak daripada hotel. Jam sekarang pukul 11 suku pagi. Kita anggarkan nak ke Chiang Mai tu dalam 2 jam. 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. 2 jam lebih tu kalau tak ni lah. Kalau tak berhenti. Kalau tak berhenti. Tapi masalah dia on the way ke Chiang Mai ni banyak tempat yang kita nak berhenti. Ada Witch Coffee, kita ada nampak tu, signboard lawa. Kita ada Viewpoint, ada macam-macam lah. Dan jalan nak menuju ke Pai ni pun, jalannya memang sama juga macam jalan ke Chiang Mai ni. Sama je macam jalan nak ke Mi Hong Son semalam. Daripada Mi Hong Son Pai, Mi Sariang Mi Hong Son, lebih kurang je. Semua jalan dia semua memang konarnya. Kan? Jadi ni kalau ikutkan yang loop, Mi Hong Son loop ni, dia start daripada Chiang Mai tau. Chiang Mai, turun Mi Sariang, kemudian Mi Hong Son, Pai, balik pada Chiang Mai balik. Tapi disebabkan kita ni nak explore, kita biasa daripada bawah ni, kita layanlah corner dulu, lepas tu nanti baru kita layan highway. Okay? Tengok, Mak Saleh pun relax je kan, pergi Chiang Mai, naik skuter je. Kita ni je, tapi yalah kita jauh, kita nak menempuh highway 4 tu, nak sampai ke Kanchanaburi pun jenuh. Kan berapa ribu kilo. Dia orang tak apalah, fly naik daripada Chiang Mai, lepas tu sewa motor, baru sampai. Okay? So ni jalan dia baru orang kata biasa je. Sekarang dia akan jumpa lagi jalan macam semalam tu. So kejap lagi kan kita layan video dia, okay?
anda tengok ni ya. Lagi 4 kilometer je. Nak sampai ke checkpoint kita yang pertama, iaitu Witch Cafe ni. Tapi dia punya jalan, nalaraka. Ni ya, ini tak apa lagi. Corner biasa. Depan ni ada S corner, ada 3-4 S corner. Aduh, ya. Okey, hati-hati. Ya, tengok. Ni corner biasa lagi. Tunggu depan Sekarang dia ada U-turn lagi. Aduh, itu pentingnya. Sebab tu saya kalau ride mana-mana pun, kalau katalah ride ramai-ramai pun, even ada leader kat depan ataupun ada orang yang duduk depan, saya akan buka juga Google Map ataupun Waze. Sebab saya nak predict apa jenis jalan yang kita akan tempuh. Macam ni kan, tengok jalan ni. Siap boleh U-turn lagi kat tengah-tengah ni kan. U-turn ni, apa benda U-shape lagi dah, macam-macam lah. So, saya tak berani nak laju lah. Walaupun kereta tadi bagi laluan, tak payah laju. Okay, nampak ni? Nampak tu? Jalan, dah macam kamera ni, dah macam genting ni jalan. Tapi, genting tu ada 1-2 je. Yang ini, sampai 5-6 corner macam ni. Hei. Gunakan brake engine. Kalau anda bukan datang sini, kalau anda layan corner bukit, anda jangan main brake. Nanti brake tu panas, dia haus, dan dia akan kosong. So pakai je, biarlah motor tu meraung kan. Main sikit-sikit macam ni okey. Maksudnya kalau katalah anda guna gear yang rendah, so anda brake tu bebanan dia tu kurang lah daripada anda brake pakai masa gear 4 ataupun gear 5. Okay, so macam ni kan. Maksudnya sikit je lah brake tu digunakan. Allahu Akbar. No. Alright, so ni persinggahan pertama kita, Witch Cafe. Terletak di tengah-tengah di antara jalan menuju ke Chiang Mai daripada Pai. Selalu dia orang ambil gambar kat sini lah kan. Dan ini cafe dia. Kan? Okay. So banyak lah yang motor ini yang pagi tadi yang kita jumpa tadi. Dia orang pun baru sampai sini tadi. Sekejap lagi kita ambil gambar. Okay. So, kita ambil gambar sikit kat sini. Selfie sikit. Alright guys, so kita dah sampai dekat satu tempat yang dinamakan sebagai Dantewada. Okay, dalam map Dantewada dia ada gabungan air terjun, kemudian dia ada kafe dalam ni. Okay, jom kita try masuk tengok apakah yang menarik dalam ni. Oh, how much to go inside? 80 baht. 80 baht. Okay, nak masuk ni kena 80 baht. This one is for what? Oh, there. Okay, dia bagi kad access untuk masuk. Ini kita masuk. Okay, so okay. Clean side. Follow the clean side. Oh, the green side. Okay, so ikut yang warna hijau. Okay, so dalam ni ada air terjun. Dia tempat on lah lebih kurang kan. Ada air terjun, ada air panas. Kalau ni tempat on ni memang menarik lah. Follow the green side. Oh, this one. Dia. Cantiknya. Ini pun dah cantik. Dalam tu lagi cantik agaknya.
Alright guys, so kita berhenti sekejap dekat dia punya cafe. Dia ada cafe dan kita order minuman ni, coconut coffee. First time tengok coconut coffee. Tapi rasa dia rasa kopi dan dia ada hirisan kelapa. Boleh minum. Rasa kopi tu kuat daripada rasa kelapa, tapi kelapa ni rare sikit lah, mungkin sajalah dibuat minum kan. Tempat minum ni pun lapang, luas, ada aircon, dan harga dia pun agak mahal lah, biasalah tempat-tempat macam ni kan. Okay, sana ada ruang lagi, kat belakang ni ada ruang lagi. Okay, so kita minum, lepas ni kita akan terus pergi Chiang Mai lah. Sebabnya saya tengok dekat Chiang Dao tu dia sama, dia cantik, view cantik, cuma nak pergi tu, kalau nak pergi advisable pagi. So kalau macam ni dah petang kan, pukul 3, panas, tak apa cantik nak ambil gambar pun. Okay, so mungkin esok kita akan plan route lain. Dekat Chiang Mai ni saya tengah plan sama ada kita nak lalu ikut mana, sebab banyak tempat kita nak pergi. So by today dengan tomorrow kita nak rancang betul-betul. Okay, so jom kita teruskan perjalanan. Mungkin kita terus direct hotel, ataupun kalau ada singgah lagi saya akan tunjuk ke anda. Okay, jom. Alright, so lepas daripada kita dah pergi dari Dantewada, tempat tu memang kalau untuk geng-geng perempuan tu memang nombor 1 lah. Memang superb lah. Pada saya memang superb lah. Dia punya view dia, macam mana cara dia olah untuk menjadikan benda tu sebagai tempat orang, memang pandai, memang cantik. So kalau ada lah isteri korang ke kan, nak bawa anak-anak jalan kan, bawa situ satu tempat, woi, rasanya kalau anda pandai ambil gambar, banyak gila gambar boleh dapat situ. Okay, so lepas ni kita dah settle kat Dewada tadi, minum coconut coffee tu. Tak sedap langsung. Tak sedap lah rasa kopi tu lah, tapi rasa tak ngam lah rasa dia kan. Mana pernah orang buat, dia je buat saja nak try tadi. Memang tak boleh pergilah, dia tak habis pun minum. So sekarang ni kita nak pergi ke hotel, kita nak check in. Cumanya sebelum tu, sekarang jam pukul 3.30, ada masa lagi. Saya nak pergi satu tempat ni, nama dia Huaiting Reservoir. Dekat situ ada dia ada ladang biri-biri, dia ada King Kong. So kita nak pergi ambil gambar sikit kat situ, tengoklah biri-biri dia tengah panas ni macam mana. Kalau sejuk cantik. Saya rasa kalau tempat tu kalau pergi pagi memang cantik kan, sebab sejuk kan. Tapi ni dah panas petang ni, tapi tak tahu nak pergi mana. Oh, daripada tak ada ke mana, daripada sampai awal sangat ke, rugi juga. So kita pergilah singgah situ, sebab dia on the way. Kita sikit saja. Lepas tu kita akan teruskan ke hotel, check in, dan kemudian malam kita rest lah. Nak cari Dobi tak jumpa-jumpa lagi ni, banyak lah baju tak basuh ni kan. Cari dulu Dobi malam ni, nak Dobi. Lepas tu pagi-pagi esok kita akan terus direct ke Doi Itanon. Kita akan pergi Doi Itanon, ambil gambar, turun balik. Lepas tu baru kita fikir macam mana route kita seterusnya nak menuju ke Chiang Rai ni. Sebab agak kompleks sikit lah, sebab kita nak cover tempat tu macam impossible jugalah. Tengok macam mana esok, sebab jarak dia jauh gila. So esok pagi, malam ni kita akan fikir, kita akan rujuk siapa-siapa kan, kawan-kawan dalam Facebook ke apa semua. Lepas tu esok kita akan teruskan perjalanan kita. Okay, Okey, ni salah satu tempat persinggahan juga, dekat je dengan Dantewada tadi. Nama dia Air Diamond Cafe and Hotel. Dia ada hotel situ. Kalau nak tidur sini, tapi sini ke Pekan Chiang Mai lebih kurang dalam 40 kilo lagi, jauh. Tapi dia ada cafe, kemudian dia ada makanan halal bawah tu. Dan tempat untuk ambil gambar jugalah. Tak mana dia orang dapat kapal terbang ni tak tahulah kan. Tapi tengok suhu sekarang ni 39 darjah Celsius, tak larat lah babe. So malah nak singgah lama-lama. Tu motor saya. Okay, tu dia punya pemandangan belakang tu. So ambil lah gambar. Anda boleh ambil gambar naik kereta ke naik motor ke, ambil gambar.
And then lepas tu boleh lepak-lepak. Dia kata ada dapat air free tau, tapi saya dah minum 2 kali tadi, tak larat. Okay, so jom kita sambung perjalanan kita. Alright, so saya rasa ni sampai tempat yang checkpoint last kita hari ni. Nama dia Huai Siu Tiong Reservoir. Dia sebenarnya satu macam tasik lombong dalam ni banyak lah tempat-tempat yang tempat healing. Ada tempat orang mancing, lepas tu di tepi-tepi ni dia ada kedai minum yang menariknya anda boleh minum dalam tu. Dalam dia punya rakit buluh tu. Okay, so healing lah. Dan kalau anda pergi tempat ni petang memang syok lah. Ni panas sangat. Dan di sini dia ada tugu-tugu ni lah. Dia ada binatang-binatang ni. Itu dia panggil Tree King Kong. Tree King Kong ni dia punya macam landmark jugalah. So kita pergi ambil gambar sikit dekat Tree King Kong tu. Lepas tu tadi kita dah ambil video. Dah tengok video tu kan. So inilah tempat dia. Panas. Sekarang dah 5:30. So nak tak nak, lepas ni memang kita kena terus balik hotel. Sebabnya kita nak solat. Lepas tu kita nak cari makan. Dan kemudian kita nak dobi, rehat dan sebagainya. Okay, jadi jom kita ambil gambar dengan King Kong ni. Okay, King Kong kalau tak silap satu dekat Patalong ada. Sajalah sampai sini kan. Okay, kita selfie je lah. Alright, so dah settle dah, ambil gambar dengan King Kong tadi. So kita nak balik lah. Sekarang dah pukul 5:30. Cuaca panas. Tadi kalau dekat Diamond Cafe tadi, dekat kapal terbang tu, dia kata, dia tulis situ cuaca dekat 40 darjah Celsius. So very hot. Tadi jumpa geng Malaysia yang tolong ambil gambar tu. Ada Cina Penang. Nasib baiklah dia ada. Sebab lupa bawa tripod. Kalau tidak boleh lah pakai tripod. Tapi sebab dah nak panjat King Kong tu, susah juga. Okay, so jom balik lah. Tak larat, penat dah. Mandi, semayang. Lepas tu kita cari makan. Lalu buat kerja, transfer gambar apa semua, tidur. So kita set route untuk esok. Okay, jom. Alright, so Alhamdulillah kita dah check in. Ni bilik kita untuk malam ini. Agak kecil lah, bilik dia kecil sikit tapi cukup lah
dengan harga, sebab saya tak perasan yang malam ni adalah Jumaat malam, Jumaat weekend lah, weekend. So weekend memang bilik tu memang penuh lah. So ini yang ada, kita bersyukurlah. Cuma yang leganya sebab bilik ni pun bilik baru tau, hotel ni agak baru, so selesa lah. Okay. Kemudian dia ada wifi. Nanti kalau nak tengok lebih lagi, nak tengok dalam TikTok saya. Lepas tu dia punya saya dapat bilik yang bawah. Bilik bawah maksudnya bilik ni ground floor lah. Dan bilik ni dia ada hotel ni dia ada kolam tau. Okay, dah kunci dah. Dia pakai kunci lama lagi, tak pakai kad. Hotel ni ada kolam. Tapi kolam dia saya tak pergi dah lagi kat mana kan. Kolam dia kecil je. Mana kolam dia kat luar ni kot. Ni kolam ni. Kolam dia okey lah, not bad lah. Gelap tak nampak. Nantilah esok saya buat tunjuk okey. So bawah ni ada 1 2 3 4 5 bilik. Dan kemudian kita boleh parking motor kat sini. Ini saya sukalah. Sebabnya motor tu nampak dan di bawah bumbung. Dia ada penutup ni, pintu dia tutup balik di Taipei Chiang Mai. Okey, kemudian nampak tu motor saya. Ni bilik juga. Ini bilik. Okey, ni bilik orang ni. So yang ini motor. Parking bawah ni. So selamatlah. Ni kawasan hotel, office dia dekat sini. So ini adalah motor, dan ni kedai ganja. Tapi lantak dia kat situ kan. Janji motor kita selamat, boleh parking kat sini, selamat, sana bilik. Okey. So malam ni kita nak pergi cari makan. Saya tak dapat lagi makan ni. Okey. So kita nak pergi cari nasi, makanan halal. So ni kawan kita from Texas. This one is Jason and Troy from Texas. Yes. Ni kawan kita daripada Welcome Texas. to Dia orang pun bikers juga ni. Dia dah habiskan Mae Hong Son Loop. Dia dah habiskan. Dan when you want to go back? You want to go back Texas? When? Monday. On Tuesday. Hari Selasa dia nak pergi balik Texas pula. I don't want to go. I'm going to cry. You will miss Thailand, right? I will. Okay. I want to go find some food. Okay. Cheers. Alright. See you tonight. Okay. So kita nak pergi cari makan. Ni hotel-hotel yang ada sekitar ni lah. So di Taipei itu Marriott, bukan JW Marriott Hotel Chiang Mai. Kemudian yang ini besar ni, hotel ni Dusit D2. Sebelah ni ada kedai-kedai lah. Okay. So kedai makan, terus depan tu je dia punya night market. So lokasi dia sebenarnya berbanding dengan Royal Lana. Saya sebabnya benchmark dia tu, Royal Lana ni duduk seberang situ je. Sebab Royal Lana ni gelap sikit. Royal Lana ni dia dia famous lah di kalangan bikers juga, sebab dia betul-betul sebelah Hard Rock Hotel Phuket pula, Chiang Mai, Hard Rock Chiang Mai. Tapi tadi kebetulan sebab itulah saya lupa yang hari ni weekend, so memang full lah cerita dia. Jadi tak dapat, last minute cari, jumpalah di Taipei ni. Rupanya di belakang ni je, belakang lorong sahaja. Tu Royal Lana kat situ. Maksudnya ni dah night market, so dekat sangat lah. So daripada hotel jalan kaki seberang, dah sampai dia punya Chiang Mai night market. Ni penuh lah ni. So yang penting kita bukan nak pergi night market ni lantak tadi kan, kita nak cari makan, nak cari Muslim food. Berdekatan dengan masjid, ada satu masjid Nurul Hidayah dalam ni. So saya nak buka Google, sekejap kita pergi, saya tunjuk apa kita makan malam ni. Okay, ni adalah penuh lah jalan ni dengan dia punya, orang kata apa nama, kedai-kedai ni, vendor ni. Dan inilah Hard Rock Chiang Mai belakang ni. Okay, Hard Rock Chiang Mai yang ramai sangat orang nak pergi tu. Tapi saya tak ada dah nak beli baju dia kan. Macam tak berbaloi pula beli kan. Okay, dan sebelah dia adalah Royal Lana Hotel yang saya kata famous tu. Okay, so sebelah dia Royal Lana Hotel. Cuma nasib tak baik lah, hari ni full kan. Jom kita ambil gambar sikit ya. Okay, wait, gambar sikit. Ni macam ada orang Malaysia macam ni. Okay, ni ambil gambar dulu.
Alright, so alhamdulillah makanan kita dah sampai. So ni makanan kita malam ni iaitu nasi biryani kambing. Terpaksa juga sebab nak bagi ada rasa dah beberapa hari makan siam ni kan. So kita makan nasi biryani kambing. Sir, dia tak ada kari lah. Dia biryani, dia makan biryani saja tau. Mungkin sebab biryani dia sendiri pun dah ada rasa. Jom kita try rasa dulu biryani dia macam mana. Yalah, kita orang Malaysia ni biasa. Ni biryani kambing, nampak kambing ni ya. Okay. Kita orang Malaysia ni dah biasa. Apa benda pun nasi mesti nak kuah kan. Nak kari, nak apa kan. Dia tak ada. Dia bagi nasi biryani aja. Kita makan je lah. Try dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya biryani ni memang betul lah. Biryani dia sendiri, rasa dia dah sedap. So that's why dia orang tak makan dengan kuah tau. Delicious. Okay, jom kita makan. Lepas ni kita balik hotel. Kita settlekan settlekan lah segala benda. Gambar lah, video apa semua. Betul kita rehat lah. Dan esok pagi cadangnya kita nak terus pergi Dok Itanon. So pagi Dok Itanon, pergi dan balik. Jarak dia 100 kilo, 104 kilo. Tapi 100 kilo tu naik bukit macam biasalah. Dari kona-kona mungkin dia akan mencecah sejam ataupun 2 jam nak sampai. Okay, so jom tunggu esok. Okay.